cermin dah letak, sekarang spoiler. Aku kalau buat kereta customer pun puas, apatah lagi kalau pasang kereta sendiri. Sekejap lagi aku belanja gam aku macam mana, V-Knot ni kepala. Settle, tinggal pasang barang dalam sikit-sikit. Original Toyota. Ni cermin ni aku order direct Jepun betul. Semua supplier Malaysia tak ada, belum masuk lagi. Betul-betul original Japan ni. Warna hitam. Mahal lah tu cermin dia. Ini kalau tukar, harga cash 4,850. Untuk model ni, kalau tukar cermin depan, insurans kena cover 6,000. Untuk cermin depan. Kalau belakang, 4,850 harga cash lah. Kalau cermin depan harga cash, 5,850. Barang semua dah pasang, kita tengok gam barang. Gam ni penting. Dia setiap kereta ada diameter dia. Macam ni, cermin ori, dia datang semua dah ada klip. So klip kena duduk cun-cun lah. Nampak ni warna biru ni. Ni klip. Ni merah klip. Nampak? Cermin ori, dia datang dengan stopper. So tak payah buat stopper. So ni gam aku lah. Kau sendiri boleh menilai lah gam aku macam mana. Nampak tak? Tembak gam semua orang boleh tembak. Tapi bukan semua orang faham diameter tu. Dia lain tau. Nampak cantik ke? Ni dalam pula. Klip masuk. Betul je. Nampak? Okey, ni gam dia. Ni. Cantik tak gam? Macam ori Japan lah. Aku pasang. Nampak? Gam dia. Cantik tak? Macam guys. So ini dah siap. Alhamdulillah. Kan? Puas hati. Kalau aku buat kereta customer aku, kereta korang pun aku buat sungguh-sungguh. Apatah lagi kereta sendiri. Saya puas hatilah. Alhamdulillah. Hari ni aku tak ada luck. Kan? Tengah bawa kereta, pom! Tiba-tiba pecah. Tapi Alhamdulillah buat uji sebab kita mampu. Takkanlah cermin punya hal nak maki, hamun apa benda apa semua. Apa benda? Relax sudah lah, betul tak? Ada rezeki lain tu awak nak bagi. Betul ke betul? Guys, kalau korang kat tempat aku macam kena jadi macam ni. Koyak ke koyak? Sebab tu pentingnya ni. Insurans tu tolak nombor 2. Kan? Lagi kereta baru ni, bukannya boleh terus claim insurans kalau ada insurans. Macam dapat ke dapat. Yang penting kita syukur dan Alhamdulillah. Bagi. Settle. Pasang cover dalam.